Ya, mana? Oh, rumah Cik Nai. Dan mesti nak bui. Tapi standby papa ni. Papa rumahnya kat mama. Mama. Api dah sonang dah apa tu. Mak apa si Ai dah jaga baby. Biar Ai jaga Linda tu kena dengar cakap dulu kita tak tahu huruf, tak tahu bunyi. Yo, itu lagu suami dulu yo. Tok butu sebab Ai tu dia pernah jaga adik perempuan Baby bayar kat situ. Kejap kan mama ponek tu buat ni. Alah apa kena mu lah mama ni. Oi, ya mama. Ma. Kopi mana lah ma? Oi. Love you, Ma. Aduh. Mama Shirin. Tiba masuk lain dan. Ha? Lain kau weh? Kau biar botol. Weh, kau jap ada call. Aduh. Ma. Mak kau baik. Oh, hari Ahad ni nak pergi apa nama nak pergi Konowi nak suruh si siapa nama Alung Fazil ambil. Aduh. Adik. Ke kau kat no Ma. Aduh sakitlah adik ni. Kau kat no. Adik hari ni balik duit bagi baju anak lawa ya. Hari ni budak balik le, kau jemput kau. Kau jangan ada tengok mak kau badoh. Dia suruh baju satu lagi pukan dekat kaki gajah dia kau nak pakai luar umi. Ya, tadi datang. Yolah. Foto lah. Apa baju umi kau pakai? Seluar umi kau pakai. Pahmi pun tak ada luar lah. Bukan. Dah lah umi kurus kering. Aku kurus, aku suluk. Mati. Tapi umi kan makan. Kau tengok. Suluk apa kau makan daging? Eddie jemput. Jap. Eddie panjang umur dia weh. Nanti kau jap ma. Love you ma. Love you ma. Wait nanti aku jap panggil Eddie. Kan dia mak kita dah hal sebab dia kerja. Semai. Nah budak-budak Weh. Ayah. Kau misi ayah kau? Mama kau bangun umi apa tu ayah nak jemput misi ayah Weh Fatihah mana weh? Tengok. Lepas Jumaat. So dia ajak anak Jumaat kau hari ni mah. Umi dah tak dengan hantu ke? Ma, anak panggil kau hantu mah. Bodoh mama Shirin kau lah bodoh. Hampir betul ma. Mana? Tu mama Shirin tu dengan nama ayah tu. Mama Shirin ayah tu. Balik nanti kau nak lomba. Mi tak tahu. Balik nanti. Mama nak lompang. Dan tak tahu. Mi tak tahu. Mama balik nanti nak lompang. Mama dia nak lompang. Tak tahu. Tengok dia nangis. Okey. Mama tak jadi lompang. Kali lupa pun mama sayang pipi Ani jom je tinggal diorang. Aku nak gini aku nak pergi Kelantan. Ajak Masita, ajak Fatihah. Woi. Tengok, janganlah dibuat adik. Tu aku tengok Engkau siaplah tunggu Pak Wah kau Kau tengok aku nak pergi Kelantan kau bawa lah Fatihah tu kesian Mak dah poning Aku nak buat Fatihah. Tapi kalau dia kacik juga kau mi cubit dia. Tak minta cubit mi cium-cium cung. Minta aku tengah panak ni. Jap. Kau mesti bapak kau sekarang. Mama sini kata ayah nak jemput. Ibrahim. Copek lah dia kau dengan Fatihah kau.
Anak Dan ni Fatihah tak masuk lah pula Inari. Kau jap ke? Yolah. Dia nak suruh dia balik dari timur tu ha. Dia pandai masak. Mai pandai masak biar dia tolong mak Dan. Dah anak dara. Dia tak ada anak dara. Anak dara dia dah goit. Aduh. Bila lah dia dah masak. Tak apa, ajarlah. Kan kita cium-cium dia kakak. Ha, dia kena garang dia duduk dengan Pak Wai, dengan Mak Long Tahu. Bukan kau kena bergurau dengan Pak Long kau. Macam mana Pak Long kau mengalah. Aduh, sorry di. Botol lah. Setiap anak dia ada kelebihan Lepas tu kau kena guru dengan Abang PG. Guru dengan Abang PG. Tahan telinga Alun Fazil. Lepas tu kalau bahasa sakit dengan Pak Umar. Kau mana tudung ni? Tak nak dia pakai tudung. Dan kalau pakai tudung mana adik-beradik dan lain. Anak beranak Rasulullah tu. Yang kau mesti cakap aku sosai. Yang apa nama, yang Kristian tu. Bini Rasulullah nombor 4. Apa tu zaman Rasulullah tu? Hindu. Itulah Prabu Siwangi kahwin hak lain-lain. Jangan situ mana Mola. Kau jap. Kau orang awam kau tahu apa? Aku ni kena beritahu macam Tok Soleha tu dia nak mati. Dah satu dia buat. Dah top dah kebun Tok Soleha tu. Kubur dia buat. Dia buat kubur. Lepas tu dia mana yang hak tina nak suluk tu dia duduk dalam kubur tu. Dah rasa kubur. I love you, Ma. Aku kasi fikir dunia je. Kau duduk dengan aku kan aku buat kau kacil. Jalan betul bagi bang. Bagi dia duduk poligami ya bang. Tu betul bang. Jangan rosak. Aduh. Tak kira lah apa tarikan bukan bagi dia poligami ah. Baru kita tengok. Bongok. Yalah, okeylah aku bongok. Aku fikir kau nak bawa kau berjalan lah daripada kau fikir macam menteri sengit tu. Pakitan sengit kau, barisan sengit tu semua kau makan koring. Yang berci poligami tu semua kau makan koring. Itu mana boleh merintah. Rasulullah pun selamatkan. Macam mana nak selamatkan apa tu? Mampu ya waktu ni yang kita tahu. Orang menentang Ahmadi tak Ahmadi. Aduh, macam mana lah Adipati tu pun. Hantuah jebat bab 5 orang tu pun berguru dengan Adipati. Bini Adipati tu pun Jepang tu Mongsong. Aku boleh sing. Kau dengan aku tak boleh sing. Aku suka jalan dengan kau. Sebab aku sama buat perangai kan kau tolak. Aku tolak. Kalau aku dengan Kak Jaga macam tak puas hati Hedi lah. Kalau aku suka Hedi kan Kak Jaga marah aku. Dia nak kopek dengan aku 24 jam lah. Pening aku. Okey lah tu. Itulah sebab cinta. Tahu. Yang berkelahi-kelahi tu babi. Itu Dajjal. Tu Al-Zazir. Tahu. Aduh. Weh, kita pergi Kelantan weh. Aku suka biar kat Fatihah. Mana Masita? Masita gomau si adik Adik kono macam situ. Nganjing-nganjing Aduh ya. Umi dah okey ke dengan Mama Syed? Tengok Mama. Orang tengah live dah dah okey. Ayat nak batu api lagi. Tengok. Ayat macam tu Mama tak boleh cakap. Itu kau cakap Dajjal. Orang macam Mama ni ramai. Bukan satu orang, ramai. Selalunya orang, Mama tak mula-mula kat Luar Timur. Tak boleh mahal kat Ipah. Makcik-makcik dah berumur-umur. Mana lah orang tu apa. Ni kan. Yo kau cik tak apalah cik. Lelah cik tu pun ni sama dengan aku. Aduh kelakar rindu macam cik. Batu api datanglah baik. Apa batu api? Tak ada ramai batu api. Yang paling takut batu api tu dalam politik tu. Nak tahu orang tu batu api tak boleh batu api kan? So dia nikah lagi. Lepas tu kau kena Aisyah kena luluh dengan Zura.
Macam aku luluh yang Kak Ipah dulu. Lama aku pujuk Kak Ipah. Lepas tu, alhamdulillah. Orang uji kau pula. Kau sabarlah. Kau jangan jadi macam bini Wahibi yang nombor 2 tu. Tak jadi orang tu. Lepas tu kau jangan cari ke mana. Tak, macam mana aku nak ayat Bak kata Ustaz Somad tu, kenapa Israel tu Allah Ta'ala tak mampu ke? Lepas tu mu nak masuk pakai sugut menatang apa? Pernah aku carikan lagu Rama. Aduh, setiap orang kakak mak senyum lah. Yelah Nabi Yusuf tu pun adik-beradik dia pukul. Apa? Ni bukan hujan gok. Patut ke apa? Sengit. Tengok macam ni Klai. Kak Kia tu aku kalau balik kan, bebe dia, okey Kak Kia tu. Papa aku jadi rindu. Dia nak hantar aku kat Thailand. Nak hantar aku Thailand dah lama lah aku duduk Thailand tu. Mana mek nak Thailand Kau tanya bunga tu. Aurai kuat tu. Tadi aku suka duduk kapal Buddha tu. Buddha Thailand duduk. Ada masalah tidur. Mudah buat ketiak Balik belajar pondok. Tak sah. Belajar pondok. Dia kalau guru pondok secara goi. Tu mu kena belajar. Bila mu dah mampu nanti kereh kasanimu tu anak mu nak guna. Secara goi orang lo ni pergi makan bungka pakai pisah. Darah-darah. Orang pergi pakai goi. Panggil tentera daripada Allah tu tua. Kau tu sejana ngek. Weh. Aku nak settle ni dulu. Love you, Ma. Dia rekod. Marah nak tadi.